Dah total semua sekali ke? Total semua lah. Ah, 800. Raya dah nak dekat. Korang dah beli baju raya ke belum? Berapa korang sanggup spend untuk beli baju raya? Jom kita tanya. Bang, dah beli baju raya? dah. Berapa ringgit you beli baju raya tu? Betul. Abah saya beli kan. Biasa beli jacket le. Satu tu dalam, saya rasa dalam 100 lebih tu lah. 140. 200 macam tu. Dah total semua sekali ke? Total semua lah. 800. Tapi to be fair, ada 5 pasang. So, okay lah. Okay, berapa you sanggup spend untuk beli baju raya? Cakap Cakap lah bang. kurang daripada 200 lah. Maksimum 200 setengah. RM250 saja. Atas tu memang Memang mahal kan? Memang tak tahu. Mahal gila kot. gila. Tak payahlah spend banyak. Pakai pun setahun sekali je. Pakai sekali je pagi raya. Lepas tu tengah hari dah buka dah panas. Betul lah tu. Betul. Design memang cantik, tapi rasa macam tak worth it. Sebab maybe I tak pakai selalu. Tapi kalau I pakai selalu tu okay lah kot. So macam mahal gila lah for me. Takkan beli. To be honest sebenarnya tak pernah pun spend banyak. Tapi macam tahun ni all out sikit lah kan. Sebab raya pun tahun sekali je kan. So why not?